Bila dah simpan emas, nanti nak jual dekat mana yang paling untung? Perkara penting yang kita kena tahu, bila kita nak jual semula emas fizikal, kita tak boleh lari daripada spread ataupun selisih harga. Semua syarikat ataupun kedai emas akan mengenakan spread, dan spread value ni akan menentukan berapa besar keuntungan simpanan kita. Jika menyimpan emas di dalam akaun emas Gap Public Gold, kita ada 3 pilihan untuk menjual emas. Pertama, jual terus melalui akaun Gap yang mana spread adalah 9%. Yang kedua, fizikalkan emas dan jual di cawangan Public Gold yang mana spread adalah sekitar 6 hingga 9% bergantung kepada berat emas. Semakin berat emas, semakin rendah spread. Dan yang ketiga, jual kepada kedai emas biasa yang mana harganya mungkin lebih rendah dan tak semua kedai emas bersedia membeli emas selain jenama mereka. Jadi apakah pilihan yang terbaik? Jika nak maksimumkan keuntungan, jual semula ke Public Gold adalah lebih selamat dan untung. Kerana Public Gold menawarkan harga yang lebih tinggi dan jaminan belian semula tanpa syarat yang cerewet. Okey, semoga perkongsian saya jelas. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold dan perlukan bimbingan, boleh tinggalkan maklumat, nanti saya akan hubungi tuan-puan untuk guide step by step bagaimana cara untuk bermula.